Hai hampa, selamat berhujung minggu. Tengah menyulung ke tu. Hujung-hujung minggu ni dah faham lah hampa ya. Okey, hari ni kami nak buat hampa main masuk dekat showroom kami dekat Asia Kuala Perlis ni. Pagi-pagi pun dah ada customer dah. Awal customer ni. Okey, macam hampa dapat tengok ni, hampa tengoklah. Kami dah susun. Ini bahagian sofa. Sofa kami macam-macam material. Hampa boleh pilih. Nak anti-scratch lah, nak easy clean lah pun ada, nak yang macam harga macam mana pun ada. Yang ni pula untuk set-set bilik yang kami dah susun mengikut range harga, mengikut saiz dia. Kalau apa nak yang saiz besar-besar, kami ada juga. Okey, macam ni katil, macam-macam jenis katil. Katil divan, katil besi, katil 2 deka. Yang macam ni pula apa ni? Ni tempat meja makan lah ibu-ibu semua. Meja makan ni minta maaf lah keadaan kalau apa nampak ada lopong tu, kami tak ada nak pasang. Cerita dia, bila pasang dah habis, pasang orang ambil. Jadi lagu tu lah lopong. Okey, macam ni pula tempat apa? Ni tempat khas untuk kami letak sofa yang kami manjakan dia. Manja kali untuk kami nampilkan kepada hampa semua. Memang kita letakkan eksklusif. Ni bahagian apa pula? Ni bahagian tilam-tilam guys. Hampa macam-macam jenis saiz tilam yang kami tawarkan untuk hampa pilih. Senang apa nak pilih, main macam mana pun kami ada. Lepas tu kami nak buat hampa main tempat ibu-ibu, khas untuk ibu-ibu suka ni. Kabinet dapur hampa macam mana, dah nak kelih dah ke? Main tengok dekat Smart Furniture HQ Kuala Perlis, macam-macam jenis ada. Yang ni pula apa? Almari untuk sumbat laki hampa. Tu dah memang besar hampa. Hampa main pilih saja saiz hampa. 8x8 pun ada. Dekat mana ni Smart Furniture ni? Kami, kalau hampa nak tahu, kami dekat dengan Jalan Highway Batu 5. Ataupun hampa boleh nampak ni Sat. Mana dia? Tu dia tu, kaki ayat Kuala Perlis yang paling besar sekali kedai dapur tu. Okey, ingat Prabu, ingat Usman Furniture.